Assalamualaikum. Semalam awak dah post gambar. Hari ni awak post video. Kot lah nak dengar awak bercakap. Okey, macam mana awak boleh khabar Helsinki tak ada waktu isyak? Pasalnya dia berkaitan dengan matahari. Pada musim sama, matahari terbenam lambat dan dia terbit awal. Untuk di Helsinki sekarang ni, awal bulan 6 ni, dia punya siang adalah 18 jam. Maknanya selebihnya tu baru dikira malam. Okey, kita buat ulang kaji sikit. Apa tanda-tanda dah masuk waktu isyak? Tanda-tandanya adalah apabila hilangnya mega merah ataupun astronomical twilight di langit. Maknanya tak ada merah-merah. Maknanya dah gelap, barulah masuk waktu isyak. Dari segi falaknya pula, matahari tu mestilah terbenam 12 hingga 18 darjah di bawah ufuk. Barulah masuk waktu isyak. Dia berbeza-beza lah mengikut negara, mazhab ataupun badan berautoriti agama bagi sesebuah tempat. Okey, bagi Malaysia, isyak tu masuk apabila matahari tu dekat 18 darjah. Tapi dekat Helsinki ni 6 darjah je dia paling bawah dia boleh pergi. Dia tak sampai pun 12. Itu pasal awak kata isyak tu tak masuk. Jadi kalau isyak tak masuk, adakah tak payah solat isyak? Tak boleh lah, kenalah solat. Tapi masa ni lah kita boleh gunakan rukhsah untuk menjamakkan solat maghrib dan isyak. Tapi jamak tu tak boleh kasar, kena tamam. Tamam tu maksudnya kena semayang 4, tak boleh semayang 2. Untuk isyak tu maghrib 3 lah. Timbul pula persoalan, adakah semua negara yang mengalami musim sama turut tak ada isyak tu? Tak. Ada negara dia ada sama tapi isyak dia masih ada sebabnya malam dia akan gelap tapi mungkin lewat. Jadi, kalau nak tunggu isyak tu, bolehlah tunggulah sampai isyak dan semayanglah isyak. Tapi jangan lupa, ada rukhsah untuk menjamakkan. Benda ni kita mengambil kira faktor esok nak sekolah, esok nak kerja, nak bangun awal dan sebagainya. Sebab itulah ulama kata kalau perlu ambil rukhsah, kalau tak perlu tak payah. Kena jujur. Okey, dah clear yang itu. Soalan yang seterusnya, macam mana nak tahu bila boleh start jamak, bila tak boleh start jamak? Jadi kenalah semak bila ada malam, bila tak ada malam. Jadi selepas awak buat semakan dekat website Time and Date, okey, bila boleh start jamak adalah pada 12 Mei sampailah ke 1 Ogos. Jadi kiranya lepas 1 Ogos tu dah malam. Kalau nak tunggu isyak, nak semayang waktu isyak, boleh, tak ada masalah. Tapi apa yang awak cakap ni adalah berdasarkan negara ataupun tempat yang mengalami matahari terbenam. Ada juga tempat dekat Finland ni sepanjang sama dia tidak mengalami matahari terbenam. Contohnya dekat area Lapland. Lapland tu besar, ada Rovaniemi, ada Ruka, Kittilä, Ivalo. Bukan semua di Lapland tu tidak mengalami matahari terbenam. Kena check juga tempat tu ada ke tak ada. Jadi kalau tak ada, ada kaedah lain. Panjang lagi ceritanya. Yang itu video lain. Okey, ada juga yang tanya macam mana dengan negara lain. Contohnya Iceland, Norway, Sweden. Samalah, benda yang sama je. Tapi kenapa awak tak cerita pasal Denmark? Awak tak sebut nama Denmark. Pasalnya awak tinggal dekat Helsinki. Jadi awak cerita pasal Helsinki lah. Kalau pasal negara lain, kamu kena tengoklah post orang lain. Awak bukannya memandai-mandai keluarkan fatwa. Awak bukan mufti nak keluarkan fatwa. Tapi benda ni memang dah termaktub dalam hukum. Benda ni kita dah buat bacaan, research dulu, dah belajar. Dan memang kita dah consult pun seorang kawan awak memang lecturer dalam bidang falak dari UTHM. Untuk explanation yang lebih jelas dan lanjut, boleh tengok dekat pin video awak. Tahun lepas awak ada post video tu. Nanti tengok. Memang menarik sebenarnya bila kita tinggal dekat negara ni, secara tak langsung kita memang kena ambil tahulah sebab ia melibatkan ibadah wajib. Cuma awak mengambil inisiatif untuk berkongsi. Manalah tahu dengan perkongsian ini, benda ni dapat membantu orang lain. Kita menyampaikan ilmu dan mungkin juga boleh jadi saham akhirat. Tapi sebenarnya untuk details lagi, kamu kena buat research sendirilah. Sebabnya kalau buat research sendiri, kita boleh baca jurnal, boleh baca artikel, boleh tengok nota kaki. Dia dapat sumber daripada mana. Takkan awak nak tulis nota kaki dalam video. Ini bukan assignment. Tapi kamu janganlah risau. Awak ni orang yang beretika. Nama pun Atika. Kita sangat beretika. Dalam video kita memang dah semak habis-habisan dah. InsyaAllah semuanya betul, tidak sesat.